kembali lagi kita di Studio 9. Baik dokter, tadi kita bercakap panjang lebar tentang rehab kan? Ya, betul. Sekarang ni, ini topik yang saya memang mau tahulah. Tadi pun saya ada sentuh juga, pasal sebelum ni saya pernah buat mini test. Mini test rehab. Waktu saya masih intern, tu ada event UMS di Dewan Bangkuasi. Okey. Ada meja panjang lah, dia banyak device, tapi saya dapat peluang untuk guna dua device saja. Satu tablet, in which they test our speed in Betul. typing, Okey. and then the other one a grip test. Grip strength. Itu memang saya memalukan lah, grip saya tidak kuat. Wah, kena buat rehab ni Cik Faz. Allah, janganlah doktor. Okey. Tangan saya memang lemah juga. Jadi doktor, saya mau tahu, sebesar manakah kepentingan teknologi ini dalam rehabilitasi? Okey. Sebenarnya untuk proses yang saya nyatakan tadi kan, proses rehabilitasi adalah di mana kita memberikan rangsangan dan latihan kepada mana-mana pesakit yang memerlukan rawatan rehabilitasi. Now, kena ingat, balik kepada konsep tajuk kita tadi, ada sama ada otak boleh belajar atau tidak kan? So, dalam konsep otak nak belajar, dia perlukan rangsangan dan latihan berterusan, berulangan dalam keadaan intensiti yang semakin tinggi. Now, kena ingat, bila adanya teknologi tersebut, dia dapat membantu untuk memastikan delivery dari segi kaedah untuk kita berikan latihan tersebut supaya dapat menepati dari segi pengulangan tinggi yang kita nak, kekerapan yang kita nak, intensiti yang kita nak. Okay, saya bagi contoh, katalah kami ada pesakit stroke. Okay, pesakit stroke ni kita tahu dah lemah tangan, lemah kaki. Tapi kita nak dia belajar training untuk berdiri dan melangkah. Okay, dalam keadaan dia nak cuba berdiri dan melangkah, dia masih lagi balance dia tak berapa kuat, tangan tak kuat, kaki tak kuat. Kita perlukan ada seorang jurupulih terapi kena pegang belakang sebab nak pastikan dia tidak jatuh. Seorang lagi jurupulih mungkin kena pegang kaki supaya dia dapat gerak dengan betul. Okay, seorang lagi mungkin jurupulih kena pegang bahagian pinggang ataupun jaga di depan supaya nak jaga balance juga. Jadi bayangkan, hanya untuk buat that kind of, orang kata berdiri dan melangkah sikit, sampai 2-3 jurupulih terapi kita kena ada. Okey. Tapi bila kita ada teknologi, kita boleh bukan ganti tapi kita boleh beri the same intensity, kekerapan menggunakan teknologi sebagai contoh rehabilitasi robotik. Okey. Di mana seorang jurupulih boleh ada di sebelah, monitor, pantau selepas kita dah letak pesakit tersebut di robot untuk buatkan intervention rehabilitasi tersebut. Jadi benda yang sama, konsep masih sama. Tapi it's just that robot boleh bagi lebih kerap. Sampai data menunjukkan, kalau katalah menggunakan jurupulih, mungkin kita hanya boleh buat pergerakan tersebut 300 kali pergerakan. Tapi kalau dengan robot, dia boleh up to 800 ke 1000 kali pergerakan. Jadi nampak tak kekerapan tu boleh dapat banyak dengan teknologi. So itu yang kita pentingnya. Saya setuju teknologi penting untuk rehabilitasi. Jadi penggunaan teknologi dalam rehabilitasi ini dia maximize lah. Dari segi pemberian rawatan dan intervensi rehabilitasi. Yes. Jadi barulah maximize benefit dia. Tadi doktor cakap robotik ni kan, saya terfikir tiba-tiba ting di otak saya kan, saya teringat, Iron Man punya style kah? Full suit kah doktor? So, I wish it could be like that. Tapi yes, memang kita ada beberapa jenis robotik lah Cik Faz, to be honest. Ada yang robotik sampai ke pinggang, daripada kaki sampai pinggang. Ada yang robotik sampai ke atas sikit, kepada badan. Ada yang sekadar cover kaki saja. So, different types of robotik rehabilitation punya equipment, dia target untuk beberapa perkara berbeza. Jadi ada chance lah nanti dia full body suit. Memang ada yang full body suit, ada. Yes, memang ada. Yes, memang ada. Jadi bila ada penggunaan teknologi ni kan doktor, dia walaupun kita sudah guna robotik ni, tadi doktor ada mention perlu beberapa orang handler untuk handle satu pesakit. Betul. Bila sudah ada robotik ni, biasanya tinggal berapa tenaga manusia yang perlu digunakan doktor? Mungkin kita hanya perlu masa nak masuk, contohlah kalau kita cakap kes yang sama iaitu robotic rehab, sekadar nak put on, nak letakkan pesakit tersebut di tempat robot tu mungkin perlu 2 orang, tapi it doesn't take long, at most pun 5 minutes, 10 minutes, tapi lepas tu terapi tu berjalan sendiri. Seorang je jurupulih terapi boleh tengok dan monitor.
Oh. Sebab the robot itself akan bantu untuk buatkan pergerakan ataupun pesakit tu boleh gerakkan sambil dia assisted by the robot tersebut. Macam menarik pula tau. Menarik, sangat Macam menarik menarik. pula. Yes. Kalau ada full body suit lagi, Memang ada sebenarnya, ada full body suit Cik Faz. Yes. Tapi yang di HMS sekarang ni belum lagi lah ada kan? Okay, so insyaAllah kita akan ada nanti perkhidmatan rehabilitasi robotik, tapi bukan sekarang-sekarang sebab kita menunggu Hospital UMS insyaAllah sekarang sudah pun beroperasi dari segi pesakit luar, tapi pesakit dalaman kita tunggu beroperasi sepenuhnya untuk kita bawa masuk perkhidmatan rehabilitasi robotik. Oh, nice. Okay, doktor. Dari tadi kita sebut pasal robotik lah ni, saya pun balik-balik terfikir pasal Tony Stark sudah ni, tak boleh ni begini ni. Okay. Jadi doktor, bila bercakap tentang stroke ni kan, Ya. rawatan rehabilitasi ni, ada satu term ni, neuromodulation. Pandai Cik Faz. Dah boleh- buat kajian nampaknya. Okay. Ada doktor saya baca-baca, tapi saya tak berapa stick on my mind. Jadi boleh Okay. doktor share dengan kita punya penonton apa tu neuromodulasi? Okey. Sebelum saya betul-betul nyatakan neuromodulasi ni, first seperti saya nyatakan kan kita ada neuroplasticity di mana otak mampu mempunyai keupayaan luar biasa untuk dia adapt, dia ubah selepas mengalami sebarang kecederaan atau stroke for example. Now, dalam keadaan dia melalui proses neuroplasticity tu, akan ada sebahagian otak terlalu aktif. Ada sebahagian otak langsung tak aktif ataupun kurang aktif. Jadi neuromodulasi ni merupakan satu kaedah intervensi atau rawatan di mana dia boleh mengimbangi sel-sel otak yang tidak mempunyai keaktifan yang sama. Jadi kita tak nak nanti satu aktif sangat, satu tidak aktif langsung. Jadi kita nak cuba imbangi. So neuromodulasi mampu membuat that kind of balancing. So bila kita balance kan, what happen is that kita cuba primekan otak tu. Kita cuba prepare, kita sediakan otak kita tu supaya dia ready untuk belajar. Sebab tu kalau soalannya sama ada otak boleh belajar, yes boleh. Salah satu kaedahnya kita boleh beri adalah neuromodulasi. Rawatan neuromodulasi. So dia primekan otak supaya otak ready untuk terima rangsangan latihan supaya dia lebih dapat pulih seperti yang kita nak. Jadi doktor, neuromodulation ni kita prepare otak kan? Yes. Jadi macam mana prepare otak tu? Doktor, dia operation ke ataupun dia latihan training lagi ke? Macam mana tu doktor? Okey. Kalau dengan operation orang takut, betul tak? Betul, Kalau boleh nak elak apa-apa perkara yang orang kata kena buka tengkorak kita ni. Okey. So, the beautiful thing about neuromodulasi ni, dia ada dua jenis kaedah lah. Satu, invasive ataupun non-invasive. Yang selalu Jabatan Perubatan Rehabilitasi HUMS practice adalah kita panggil non-invasive neuromodulation ataupun neuromodulasi yang tidak invasive. So, what happen is that kita beri rawatan rangsangan dalam bentuk elektrik ataupun magnetik kepada area otak yang kita nak cuba imbangi. Kita nak cuba betulkan dia punya keaktifan sel-sel saraf tu. Jadi jangan risau, takkan ada sebarang torehan, tak ada sebarang pembedahan, tapi apa yang pesakit akan rasa, dia akan rasa mungkin macam ada sedikit zapping atau elektrik sikit. So kita bagi kat certain bahagian lah. Tujuannya kita nak primekan otak tersebut. Tapi kena ingat, neuromodulation is not a magic treatment. So dia hanya berfungsi kalau kita berikan sekali, kita kena berikan sekali dengan rawatan dan latihan untuk pergerakan tangan, kaki sebagai contoh. Kalau kita nak baguskan fungsi tangan, kita hit buat rangsangan magnetik atau rangsangan elektrik kat bahagian tangan di kepala, tapi pada masa yang sama kita suruh dia buat pergerakan tangan. Jadi dia akan jadi dua approach pendekatan, iaitu top down menggunakan rangsangan neuromodulasi dan bottom up menggunakan pergerakan tangan. Oh, two in one lah. Yes, Two in betul. one. So it's a combined approaches for us to treat. Untuk dapat maximize return. Yes. So kalau you satu dah terror dah. kalau satu je nanti takut dia kurang rasa will not sikit kan? happen. Sebab kena ingat kita dah primekan otak tu. Tapi tak ada rangsangan. So sama aja dia takkan boleh buat apa-apa. Sebab otak nak kena belajar. Bila dia nak belajar, dia kena dapatkan pengulangan latihan. Kena ulang. So that's why kita bagi neuromodulasi untuk primekan otak tersebut.
Tadi doktor cakap ada dua method, invasive and non-invasive. Boleh doktor sentuh sikit ke invasive method tu macam mana? Okey, invasive ni dia lebih kepada yang ni mungkin mungkin para pendengar kena faham yang ini kena pergi ke operating theatre. Dia akan bedah otak sebab dia kena bagikan rangsangan elektrik atau magnetik direct ke otak. Aduh. Di mana kena bedah lah dia punya tu sikit. That's why invasive ni ada sedikit orang kata bukanlah kesan sampingan tapi risiko dari segi risiko pembedahan tu sendiri. Tapi yang non invasive macam yang kita berikan sama ada elektrik atau magnetik, rangsangan elektrik atau magnetik, dia tidaklah kena bedah apa-apa. Kita just letak je dekat kepala dan kita bagi rawatan tersebut. Oh, yang macam lekat je tu kah doktor? Yes, lekat. Betul. Macam interesting pula tahu. Kalau rambut dia tebal doktor macam mana tahu? Itulah dia. Okey. Bagus Cik Fas ni. So nampak Cik Fas dah makin bijak dah faham dah ni. Alamak. Okey. So memang kita hadapi isu. Okey. Kalau you pakai rangsangan elektrik so kita panggil nama alatan tu, rawatan tu kita panggil TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, iaitu transcranial melalui tengkorak otak. Direct kita bagi direct current, electric secara direct, stimulation adalah rangsangan. So what happen is that sebab rangsangan elektrik ni dia kalau kita bagi tinggi sangat boleh menyebabkan burn kan, itu kita risau. Sebab tu kita bagi dalam dos dan julat yang sangat terkawal, sangat selamat. Tapi bila rambut kita tebal memang susah nak lalui. Sebab tu kadang-kadang ada juga pesakit-pesakit kami yang mana memang kita bagi TDCS, kita akan terpaksa orang kata shift sikit lah, botakkan sikit area yang kita kena lekatkan sensor tu. Alah, jadi sumpak pula tahu. Tapi sekejap je, nanti rambut tumbuh balik. Kalau nak tumbuh tu doktor, macam mana tu doktor? Setakat ni pengalaman saya tumbuhlah semua. Bila doktor cakap tadi pasal invasive and non-invasive method ni, saya perasan ada main decontaminator electric. Jadi macam scary juga tau doktor, sebab walaupun method kedua tu dia non-invasive, dia tidak secara langsung Tak ada bedah. tidak bedah, tapi kena karan juga tau, kena elektrik. Tidak ada electric shock. Kejutan elektrik. Ya betul. Bila kita cerita pasal electric shock ni kan, kita selalu terbayang di electric chair. Ya. Okey, macam orang yang kena faham electric chair. Okey, jangan risau. Dia bukanlah yang kita bagi electric chair sampai orang kata macam yang bergegar-gegar tu. Tidak. Okey, Cik Fas. So sebenarnya kita bagi, seperti yang saya nyatakan tadi, kita bagi rangsangan elektrik dos yang selamat, not orang kata rendah sangat sampai tahap tak boleh nak rangsang sel otak, tapi tidak tinggi sampai menyebabkan sebarang masalah atau kecederaan. Jadi memang kita mulakan dulu selalunya dengan dos yang sangat rendah, sebab kita nak tengok sama ada pesakit tersebut boleh tolerate atau tidak. Tapi ini TDCS. So another neuromodulation non-invasive type yang kita ada, tadi saya sebutkan magnetic stimulation ataupun rangsangan magnetik. So kita ada dekat HMS tau, satu mesin besar, harga dia mahal, nama RTMS kita panggil, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. So repetitive is pengulangan, transcranial melalui tengkorak otak, magnetic stimulation adalah rangsangan magnetik. So what happen is that kita walaupun ada rambut ke tak ada rambut ke, tapi sebab rangsangan tu magnetik, dia boleh terus masuk, dan bila masuk dalam sel otak dia akan bertukar menjadi electric current. Jadi sebab tu RTMS ni kadang-kadang kenapa pilihan dia kita lebih suka bagi RTMS ni, sebab dia lebih targeted dan dia lebih berfokus. Area tu lagi senang kita nak sasar. Dan dia selamat, tidak membahayakan. Tapi of course tak semua pesakit kita boleh beri. So ada certain pesakit mungkin kita rasa tidak sesuai. Hari ni banyak kita belajar doktor. Bukan kita, saya. Banyak saya dengan penonton belajar. First time saya dengar tentang neuroplasticity, neuromodulation, RTMS. Bila bercakap tentang semua kaedah rawatan ni kan doktor, this is something yang orang selalu persoalkan lah. Bila ada penglibatan teknologi dalam kehidupan kita, pada pendapat doktor lah, adakah robotik ni
yang ialah sekarang ni dia membantu. Tapi adakah dia berpotensi untuk menggantikan ahli terapi suatu hari nanti? Okey. Saya tidak setujulah dengan statement Cik Faz tersebut. Walau macam mana advance pun teknologi tersebut, sebagai contoh robotik lah kan, walaupun robotik tu mampu untuk memberikan intensiti yang tinggi, kekerapan yang tinggi, tetapi kena ingat dari segi pemberian program keseluruhan, apa rawatan intervensi yang terbaik untuk pesakit, berapa banyak dos yang kita nak berikan kepada pesakit, pesakit yang mana sesuai untuk rawatan A atau rawatan B, rawatan C dan seterusnya, masih lagi kepada manusia. Tidak, walaupun kita dah ada AI, sebagai contoh kita ada AI kan, AI pun sekarang ni dah sampai tahap boleh ke arah decision making tau. Even contoh dia kata okey, pesakit ni datang dengan sekian-sekian kondisi, so dia rasa inilah terbaik untuk pesakit ni. Tetapi kena ingat, walau bagaimanapun seseorang manusia tersebut yang memang pakar dalam bidang dia, sebagai contoh kita ada jurupulih dan even pakar perubatan rehabilitasi, or even mana-mana pakar dalam bidang tersebut, tidak akan dapat digantikan oleh AI ataupun teknologi, sebab kepakaran tersebut dia melihat manusia dari pelbagai jenis sudut, aspek, masalah, penyakit, disease kan. Jadi macam mana pun tidak boleh mengganti manusia. But saya nampak in the future, this is where we need to move forward. Manusia dan teknologi should be working together. Kita tak boleh tolak teknologi. We know for the fact we need technology. But technology cannot be functioning without human expertise. So pada saya, jaringan tu mesti kena ada antara manusia dan teknologi. Baik doktor, bercakap tentang teknologi ni kan, Ya. interesting view by the way, interesting view. Quite lengthy. I think banyak sudah kan yang persoalkan isu ni doktor. Betul. Banyak sudah persoalkan. Jadi bercakap tentang teknologi ni kan, banyak teknologi doktor sudah lay out tadi. Apakah teknologi yang paling menarik doktor rasa setakat ini? Okey. Pada saya semua teknologi ada dia punya pros and cons. Memang kalau tanya saya, kebanyakannya memang interesting. So of course kita pun, saya dah cerita sikit pasal neuromodulation, saya dah cerita pasal robotic rehab. Tapi sekarang ni kita kena faham, bila kita bercakap tentang AI, AI ni sekarang everything is AI kan. Buat kerja assignment pakai ChatGPT, betul? AI. Nampak tak? So even dalam rehab pun kita ada AI. So sebagai contoh saya berikan, kalau AI katalah kita tahu macam Cik Faz cakap, bukan malas, susah pesakit-pesakit nak datang ke tempat kita, logistik issue, mahal dari segi nak kena bayar Grab lah, nak kena, okay. So what happen is that AI ni membantu, sebagai contoh, bila kita boleh monitor rawatan ataupun keberkesanan rehabilitasi di luar sana. Sebagai contoh, kalau pesakit pakai sensor. Sensor tu diletak dekat beberapa tempat di bahagian otot. Okay. Sensor tersebut adanya elemen AI diletakkan. Jadi, bila pesakit tu menggerakkan tangan dia, kita dapat feedback dekat pusat kita, okey, pesakit ni gerakkan tangan dia, betul cara gerakan, ataupun kita rasa okey, tak sampai lagi apa kita nak, so kita boleh inform pada pesakit, kena buat sedemikian baru you boleh capai apa yang kita nak. So AI can truly help us in terms of dari segi monitoring, sebagai contoh pemantauan. So ini sekadar orang kata sedikit perkongsian lah. Kalau tanya saya, this is just tip of the iceberg. Banyak lagi sebenarnya intervensi dari segi teknologi yang memang seronok. Okay. Jadi sekarang ni pusat rehabilitasi UMS boleh buat long distance monitoring sudah doktor? Okey, sekarang ni kita ke arah ke situ. Sebab tu kalau masih ingat, hospital UMS ni considered one of the smart hospital. Kita ke arah situ. So kita memang nak ada konsep di mana kita boleh buat remote monitoring. Advance doktor? Memudahkan pesakit. Hopefully insya-Allah. Okay. Memudahkan pesakit. Okey doktor, sebelum kita akhiri rakaman kita hari ini, kalau doktor boleh tinggalkan satu message kepada insan ataupun ahli keluarga yang mengalami kecederaan otak atau stroke, apakah message doktor? Okey, kita balik pada konsep otak memang boleh belajar. Okey, jadi saya nak tekankan kepada semua pendengar-pendengar yang bersama dengan kita kan, Cik Faz, kena ingat rehabilitasi adalah satu perjalanan.
bukan perlumbaan. So jangan nak berlumba cepat baik, lebih kepada laluilah proses rehabilitasi supaya boleh dapatkan pemulihan keberkesanan yang paling maksimum. Jadi di sini saya nak kongsikan, even di bawah Hospital UMS, kita memang ada tim yang komprehensif. Kita sedia nak terima apa-apa jenis kes, tak semestinya stroke ataupun kecederaan otak, asalkan ada sebarang kecederaan, malahan spinal cord injury ataupun masalah saraf, tiba-tiba tangan kepas, kaki lemah ataupun tak boleh nak berjalan ataupun lutut sakit, belakang sakit, come to us. InsyaAllah we will do our best untuk kita bantu. Jadi kena pegang konsep otak boleh belajar dengan adanya rangsangan dan latihan yang berulang. Baik doktor, terima kasih kerana datang ke studio kami hari ini. InsyaAllah kalau ada masa jumpa lagi ya doktor. Of course, insyaAllah. Mana tahu ada sengsi perkongsian lain lagi, topik yang doktor mau bawa lagi dengan kami. Boleh Cik Faz. Alhamdulillah. Boleh sangat. Alhamdulillah, terima kasih. Jumpa lagi di episod kami yang akan datang. Bye.